Okay, so welcome back to Dunia Cat Channel. Aku rasa macam dah terlalu lama aku tak buat vlog. Tapi untuk vlog kali ni dia agak special sikit. Sebab apa guys? Hari ni adalah restock day untuk Dunia Cat. So ala-ala aku rasa macam dah terlalu lama kita tak buat update dekat Dunia Cat punya YouTube. So hari ni kalau korang tengok ni aku berpeluh-peluh ni, ni sebabnya kita baru je lepas angkat stok guys. Okay, sangat banyak. So kita akan review guys stok apa yang baru masuk dan just enjoy lah. Okay, ni kita punya vlog yang unofficial punya vlog. Okay, so let's go. Okay, so macam yang korang boleh tengok ni guys ini adalah stok-stok yang baru saja sampai. Baru tengah buka-buka apa semua ni. Ni macam korang boleh tengok dekat sini. Baru buka guys Yang ni ada Starter EXG5 baru mendarat daripada overseas. Okay, so basically boleh tahan banyak lah guys kita punya stok yang baru sampai. Baru nak susun guys banyak yang kita baru nak susun. Contohnya stok yang baru sampai kita ada apa ni? Okay, PRB02, ada EB01. Apa lagi kat sini? Okay, kat sini kita ada OP14, kita ada OP9, OP13. Ada jugalah OP13 sikit. Tersesat OP13. Okay, so jap kita kasih susun dulu. Supaya apa guys supaya nampak kemas lah sikit. Sebab kalau korang tengok ni kedai kita bersepah guys. Okay, bersepah teruk ni. Nampak tak ni? Memang bersepah guys ini kita punya, aku nak buat renovation. Kita akan buat renovation kat kedai ni. Sebab sini nampak macam terlalu kosong. Kat sana memang penuh dengan tempat player. Tapi sini kita akan buat renovation guys sini akan jadi streaming room lah. Kenapa aku cakap streaming room? Okay, jom korang ikut aku. Sebab kalau korang nak tahu lah dalam live kita tu sinilah tempat kami live. Okay, boleh tengok Lassen tengok buat live tu. Thank you so much for your support. Baik Dusun. Eish. Okay, so kami buat live kat sini. Okay, kami buat live kat sini. So nampak tak berapa nak menarik lah guys sebab apa? Sebab sini basically tempat player. Okay, kalau korang tengok ni basically sini ni dia tempat player. Ni sini tempat player. Okay, so banyak lah yang akan berlaku dalam minggu ni guys so macam kita akan ini sampah-sampah kita akan buang. Ni nanti akan ada renovation. Aku rasa itu saja kot update. Nantilah korang tengok je lah vlog ni guys Okay, jap kita kasih settle kita punya stok ni dahulu. Okay, korang santai dulu. Okay, so macam ni kita ada PRB. Kita ada PRB01. Sampai juga. Sini adalah satu-satunya tempat kalau korang nak dapatkan Gokpek manga. Dia tak ada dekat series lain guys Dia tak ada dekat series lain. Satu-satunya series yang korang boleh dapatkan Gokpek manga ni cuma ada dekat PRB01. So make sure guys PRB01 korang jangan lalai. Okay, so kita dah settle susun PRB01. Tapi basically banyak lagi yang tak sampai untuk PRB01. Sekarang ni ada dalam berapa je ni 3, 6, 9, 12, 15, 18 dalam 20 karton. Tapi nanti akan sampai lagi dalam berapa maybe dalam 20 karton lagi lah. Sebab PRB01 ni aku nampak lah dia punya potential. So make sure korang jangan lalai guys untuk PRB01. Sebab PRB01 je satu-satunya series yang boleh keluarkan Gokpek manga. Series lain tak boleh guys. Okay, PRB01 settle susun. OP7. Okay, OP7 pun kita dah settle. OP14 ni aku tak dapat banyak guys stok. Susah gila dapat stok sekarang ni. Okay, OP14 ni susah gila dapat stok. Tapi tak apalah guys Ada 3 karton ni, kita jalan dulu 3 karton. Ini apa ni? Okay, kita ada EB01. Aku pun dah tak tahulah nak susun kat mana guys Memang penuh ni. Itu belum lagi kita tunjuk kita punya store. Nanti aku tunjuk aku punya store. Lagilah korang terkejut guys Sekejap, kita susun EB01 dulu.
Aku rasa untuk EB01 ni kita nak susun kat mana EB01 ni? Keluar apa tu, Mat? Minta redo. Just like that. Meta redo tu. Jijik. Minta redo keluar ni Tiking tu. Siapa dapat? Abang Arif. Okay, so tadi tiba-tiba ada fighter dapat manga Luffy daripada ST25. Ni macam korang tengok ni, ST25 ni. Dia mahal guys. Okay, dia mahal. Sebab dia mahal tu dia punya leader. Okay, dia punya leader AA tu kalau PSA 10 latest listing dalam 3,000 dah sekarang ni. Last sold dalam minggu lepas dalam 2,200. Tapi untuk new lowest listing 3,000 man. Okay, 3K untuk dia punya lowest listing. So tak apalah guys itu kita kasih settle. Kita kasih susun dulu. Berapa lu mat? Tak tahu dah ni nak susun kat mana ni. Okay, so aku rasa aku akan susun. Kita susun EB01 lah guys Kita susun EB01. EB01 ni nak letak mana Aku rasa EB01 kita letak sini lah dulu. Kita letak tepi je. Okay, EB01. Ini, okay, ni kita ada PRB. Berat guys. Kalau korang nak tahu dia punya kata ni memang boleh tambah berat. So ni PRB 02. Okay, PRB 02. Ni EB01. Mangga untuk EB hari ni makin lama makin mahal guys mangga untuk EB. So make sure guys ada je stok murah-murah untuk EB. Sapu guys. Okay, PRB. Dah. S01 lah. Habis tu. Ada lagi sebenarnya ni. Cumanya tinggal lagi 2 guys laju sangat pun tak boleh juga ni. Okay, so kita dah susun. Ini semua PRB 02, OP 07, OP 14, EB 01. P13 ni ada sikit je guys. So P13 ni sekarang satu carton dah rapat 4,000 tak silap aku. Rapat RM4,000 guys. Gila tak gila? Memang gila Rumat. Okay, belakang ni kita ada ni. Okay, ni English punya version. Ini semua English ni guys Ni English. Ini pun English punya version. Banyak English version guys daripada Japan punya version sekarang ni. Dan juga ini OP13 English. Tapi satu kata ni memang crazy Satu kata ni memang crazy sekarang ni. Satu kata ni boleh dikatakan dalam 25k. Harga semasa lah 23, 24 ataupun 25,000 macam tu. Sebab mostly daripada buyer daripada overseas macam Australia, Thailand, diorang banyak offer dalam 23 ataupun 24,000. Memang gila guys. 20,000. Okay, ni kita ada OP12, kita baru restock ini. OP10 pun sama. Ni kita ada DP07. DP07 ni memang menggunung ni mat. Memang betul-betul menggunung guys. Okay, kalau korang tengok aku ni lagi tinggi daripada aku. Okay, lagi tinggi daripada aku. Yang ni memang kita restock banyak. Sebab waktu tu aku rasa macam OP11 ni dah ada potential. Okay, waktu tu aku rasa macam OP11 ni dah ada potential. So that's why aku ambil banyak. Tapi waktu tu rasa macam takut. Sebab apa dia takut? Dia macam ambil benda yang orang tak main. Waktu Dunia Cat ambil English punya version, tak ramai yang main English punya version. Mostly fighter fight untuk Japanese punya version. Tak silap kalau dekat TikTok tu jarang lah tengok joki-joki lain bawa masuk English. Tapi aku ambil lah resiko tu. Aku ambil resiko. Untuk semua yang kat depan ni memang aku gila-gila takut guys. Memang sangat-sangat takut.
Yelah, macam mana tak takut tu, jual benda yang orang tak main waktu tu. So memang ambil risiko yang betul-betul risiko besar, Mat. Macam kalau ambil tak ada orang beli, rugi tu. Dekat belakang ni pun dah, aku rasa memang dah beratus ribu, dah berpuluh ribu. Untuk DP saja pun tak silap aku spend dalam 50k. 50k untuk DP double pack. Yang dalam tu cuma ada 2 pack. Tapi macam biasalah guys, tanpa risiko, yalah, aku rasa korang pun faham lah ayat tu. Okay, macam aku bagi tahu tadi lah guys, dia tanpa risiko ni dia susah lah nak ada hasil. Dan apa yang aku buat tu memang sangat-sangat beresiko. Tapi kadang aku bersyukur lah dengan apa yang aku decide. Sebab apa macam sekarang ni English suck. Memang kebulan tu. Okay, untuk English punya version memang kebulan. Bukan English saja, Mat. Macam yang aku tunjuk kat tadi, macam Japan punya carton tu. Japan punya carton tu yang ada dekat situ tu. Sekarang ni nak dapat stok sangat-sangatlah susah guys. Bayangkan OP13 sekarang ni dah hampir 4,000. EB02 langsung dah tak nampak dekat market. OP11 langsung tak nampak dekat market guys. Memang tak jumpa guys. Kalau cari sekali pun, ada duit boleh tentu ada barang. Itu masalah dia sekarang ni. So macam aku sekarang ni pun, kita pun restock benda-benda yang nak cakap dia punya set tu tak hot, benda tu masih lagi hot. Macam OP07 kita ada bawa, EB01 kita ada manga Chopper. Chopper bawa adalah karakter yang dia punya manga mahal tu. Okay, dia punya manga boleh tak mahal. Okay, stok lah kita cakap pasal benda tu. Sekejap aku nak tunjuk dekat korang kita punya store. Store kami ni dia bersepah ni guys. Tapi dia banyak dengan barang-barang yang rare lah. Nak cakap rare tak adalah rare, tapi boleh tengok lah ni macam ni gini je Mak ni. 151 ni tak silap aku sekarang ni 1,000 satu box ni, tapi macam gini je. Ini OP02 pun ada lagi ni Mak. OP04 English macam gini je letak guys. OP04 English. Ini promo. Tu ETB 151 macam gitu je kita letak Mak. Tu banyak benda guys. Benda-benda yang susah nak dapat tu, tapi duk macam gini je guys. Ok, ni kita ada seal carton OP11 English. Ada satu. Ini seal carton OP13. Ini kita ada OP13, OP11. Oh ni seal carton. Seal carton OP11, seal carton OP11, seal carton untuk OP11, seal carton untuk OP9 English. Ini OP9 English lah ni. Alhamdulillah. Okay, waktu aku beli ni semua harga dia murah je guys. Still dia punya market tu bawah 7 ataupun 8k. Contoh lah macam OP11 ni. Dulu tak silap aku beli dengan member aku nama Kenny. Dia jual 7,777, aku ingat lagi. Tapi waktu tu tak ada orang nak beli. Okay, dia jual, dia post dekat Facebook, want to sell OP11 English 7,777. Tapi waktu tu harga yang dia listing kat Facebook tu memang mahal nak mam guys. Sumpah aku cakap memang mahal nak mampus. Tapi waktu tu aku ambil risiko lah, sebab benda macam fikir future macam ini macam ada potential. Dalam ni adalah SSP ni Kagul, SSP ni Silver, manga Luffy pula tu. So aku belilah, kontak kontak kawan aku nama Kenny tu, beli. Kenny, jual lah dekat aku. So dia jual RM7,777 waktu tu untuk OP11 English ni. Tak tahu harga sekarang ni untuk OP11 ni 20,000 guys. Last week dalam 18k, minggu ni dah 20k. Sama juga macam untuk OP9 ni. Tapi OP9 ni paling mahal lah aku beli. Tapi paling mahal dan paling berbaloi. Dulu aku beli banyak guys OP9. Aku ada berpuluh-puluh carton, tapi banyak jual dalam live. Tapi waktu tu tak dapat kesedaran lagi. Macam mana kesedaran tu? Macam jual tapi aku tak simpan seal. So bila dia punya timing untuk stok tu habis, aku cari balik carton OP9 ni. Ada seorang seller jual dekat Facebook. Aku beli dengan harga 13,000 guys. Ni satu carton yang aku beli balik ni 13k. 13,000. Tapi aku beli, aku simpan. Sebab apa? Sebab aku memang niat nak simpan seal collection untuk carton. So aku beli, aku simpan. Tahu-tahu sekarang ni satu carton dia dah RM25,000 dan ke atas. Kalau tengok dekat macam apa ni,
marketplace ataupun platform jual beli lain, OP9 ni dah sampai 30k dah guys. So aku macam this is aku punya best investment lah sekali dengan OP11 yang dekat bawah tu. Okay, OP11 ni adalah beberapa carton seal. Ini apa ni? Aku pun dah tak ingat tu. Apa ada dalam ni? Kita cuba tengok dulu. Sebab dia dah open ni. Oh, dalam ni ada ni. Dalam ni ada bercampur-campur ni. Baik, kejap aku bawa turun keluar jap. Kejap Okey, jap. Aku tak ingat apa dalam ni. Walau weh. Aku tengok balik aku terkejut tu. Aku pun dah lupa tu aku ada benda ni. Jap aku tunjuk kat korang Okey, korang tengok ni. Okey, korang tengok ni. Aku pun dah lupa tu aku ada benda ni. Ini dulu beli waktu murah-murah ni guys. Satu box waktu ni aku rasa dalam 500 kot waktu ni. Waktu ni beli dalam 500 untuk satu box. Kondisi cantik lagi Sekarang ni satu box dia dah 3,000. Beli 500 sekarang harga dah 3k. Sama juga. Sama juga macam EB02 ni. EB02 ni dia mahal sebab manga Luffy Gear 2 yang ada dekat dalam. Satu lagi EB punya manga susah gila nak keluar guys. Cuma box dia tak cantik sangat lah untuk yang ni Kemek sikit tapi tak apalah guys Kalau untuk Japan punya version pun boleh tahan mahal sekarang ni untuk dia punya carton. Carton boleh tahan mahal juga sekarang ni untuk Japan punya version sebab Luffy guys. Luffy Japan PSA 10 sekarang ni kalau tak silap aku dah berapa ni? 13k. Kalau tak silap aku dah 13,000 guys. Satu carton. Banyak lah guys So sini tempat simpan carton lah basically. Banyak lagi ni. Macam dekat bawah ni pun ada lagi benda-benda seal yang benda-benda susah dapat. Ada Beyblade. Kat atas tu tak silap aku ada ETB seal, 151 seal kot. 151 seal. Yang ini aku tak ingat lah apa dia ni. Tapi tak silap aku. Oh yang ni. Tak ingat lah guys. Aku pun dah lupa tu. Banyak benda yang aku simpan dulu tapi aku dah lupa. So ni ini paling gila ni. Ini fighter-fighter Sidai ni Mat. Bayangkan Mat ni. Diorang Sidai OP9 guys. OP9 English diorang Sidai. Ni siapa ni? Sekejap kita tengok satu-satu. Allah. Dia Sidai OP9 English tu. Ni dia Sidai OP9 English ni nama apa ni? Pak weh satu box OP9 English. Tapi waktu ni dia beli satu box ni baru dalam 600 kot. Tak silap aku waktu tu aku jual. Dalam 600. Waktu ni jual dalam 600. Macam gitu je. Tapi sekarang ni harga dia dah 3k. Tapi juga tengok lah guys Tu. Ramai gila fighter-fighter Sidai ni. Penuh tu kotak besar ni Mat. Penuh tu kotak besar tu. Aku tak tahulah bila diorang nak ambil ni. Sama juga ni kalau korang tengok ni. Nampak tak ni? Ini sampailah atas tu. Itu semua sale collection untuk ETB. Aku tak ingat lah macam-macam ETB lah ada kat sini daripada era Sword and Shield, daripada era Scarlet Violet. Adalah. Ada juga blokis kat situ ni. Ni blokis-blokis yang tak terjual lagi ni, tak sempat nak jual. Ni tengah packing. Tapi tu nak kena kemas balik Aku punya ni macam bersepah sangat guys Memang bersepah guys. Wah, ini pun tak habis lagi simpan ni. Ini apa lagi ni? Oh, aku pun dah lupa dah aku ada ni. Okey, kita ada treasure chest TC01. Mari kita treasure chest. Ini dah mahal gila tu mat. Satu carton dia sekarang ni aku rasa dah berapa ni sebab dia satu box dia dah 1,000 guys. Dalam ni ada 16. Dalam 16k lah ni satu carton ni. So satu carton ni dalam 16,000 dah mat. Apa lagi ada kat sini ni? Oh, ni aku restock Pokemon tadi. Okey, kita ada ME02 sleeve. Yang ni kita ada apa ni? Yang ni kita ada
ME02. Oh, ini booster. Ini booster buat untuk ME02. Yang ni ME01. Okey, ni ME01. Oh, ada lagi rupanya ni. Okey, ni ME01. Jap aku kita menyusun dulu guys. Kita menyusun dulu jap. So ni B01. Mana aku letak B01 tadi Okey, ni B01. Ini pun ni B01. So settle untuk B01. Aku tak tahulah guys. Banyak sangat dia nak simpan. Ini kalau simpan pun nanti bersepah balik ni. So ni lah kami punya stok sekarang ni. Tapi basically banyak lagi account the way. Vlog ni tak panjang. Ini vlog sama-sama santai sebab lama sangat kita tak update vlog dekat YT. So kita kasih hidup lah guys. Bismillah. P13 EB P13 13 ni aku ada banyak lah guys. 12. Okay, so aku rasa macam setakat itu saja kita punya vlog untuk hari ni. Macam aku cakap guys, ini cuma short vlog saja sebab aku dah tak sempat nak pergi event sekarang ni sebab banyak buat live dekat aku punya kedai. So thank you for your support guys. Terima kasih yang mana sudi menonton. Walaupun vlog unofficial, vlog bodoh-bodoh ni, berpeluh dengan berbusuk ni, kat stok ni. Sebab kedai level 2 mat. So nak naik tangga dengan stok banyak ni memang penat tu. Sangat-sangat penat. Tapi apa-apa pun, thank you guys sudi singgah unofficial vlog daripada dunia kad. So macam ni je lah guys. Kita punya stok macam korang boleh tengok ni. Macam gini lah kita punya stok. Nampak tak? So macam gini lah kita punya stok. Bye bye. Hey, make sure korang subscribe, tekan like dan tekan lonceng notification, okay? Nanti kita akan buat lagi lah. Kalau ramai berminat dengan apa yang berlaku dekat dunia kad ni, subscribe, komen dekat bawah. Nanti kita buat vlog bodoh-bodoh guys. Pergi makan pun, pergi mamak pun kita buat vlog nanti. Okay, so komen dekat bawah. Bye bye.